Tajuk dia apa dia ni? Ha? Apa dia? At-tafakkur fi ni'amillah. Berfikir tentang, jadi tajuk besar apa dia? Muharrikatul qulub. Yang boleh menggerakkan hati-hati manusia. Banyak dah kita belajar sebelum ni. Boleh ni apa dia? Yang boleh menggerakkan hati. Ha? Muhasabah diri. Yang kedua? Yakin. Ini yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Tafakkur fi, berfikir tentang nikmat Allah. Jadi, dengan berfikir tentang nikmat Allah, kita akan menjadi orang yang syukur. Sebab apa? Punca manusia tak bersyukur ialah, punca utama manusia tak bersyukur pada Allah ataupun kufur. Ha? Kuat sikit, ha? Dia tak ingat nikmat Allah. Sebab apa dia tak ingat nikmat Allah? Dia rasa apa yang dia dapat tu hasil usaha dia. Jadi kenapa kena ingat nikmat Allah? Sebab tabiat manusia, Syekh ni ada sebut. Tabiat manusia. Apa dia? Tabiat manusia ialah tabiat manusia suka ingat orang yang buat baik pada dia. Itu perangai manusia. Siapa yang buat baik pada dia, dia akan selalu ingat. Tabiatun nas yuhibbu an yazkura man ahsana ilaihi. Tabiat manusia suka ingat orang yang selalu buat baik padanya. Tapi dia tak suka ingat pada Allah. Sebab sedangkan yang paling banyak buat baik pada manusia siapa? Tapi kenapa tak ingat pada Allah? Dia lebih banyak ingat pada orang. Ingat pada ayah, ingat pada mak kan. Kita biasa jauh daripada keluarga. Kita banyak ingat pada mak ayah ke, banyak ingat pada Allah? Ada? Mak ayah, pasal apa? Ha? Apa dia? Rindu. Kenapa rindu? Ha? Sebab mak ayah banyak buat baik. Tapi mak ayah dengan Tuhan mana lebih banyak? Ha? Tak, mak ayah. Sebab tu kita tak ingat pada Allah. Sebab tu kita tak rindu pada Allah. Betul? Pergi mana-mana je, yang pertama, kita ingat pada mak ayah. Sebab kita nampak mak ayah buat baik. Sedangkan Allah, nikmat yang Allah bagi, terlalu banyak. Tak boleh nikmat yang, kebaikan yang mak bapak kita buat, boleh tak kita kira satu-satu? Boleh? Tak boleh juga. Kalau mak bapak, nikmat mak bapak tak boleh kira. Nikmat Tuhan, kalau pada mak bapak kita ingat, kita rindu pada Tuhan, okey. Kemudian dia ada sebut kata Al-Junaid. Siapa faham kata Al-Junaid? Adam. Saya sebut kan? 2 kali dengar. Apa kata Al-Junaid? Al-haya'u ru'yatul ala. Mana? Wa ru'yatu at-taqsir. Habis kan? Dah habis dah? Apa dia tu?
Kata Al-Junaid, al-haya' ru'yatu al-ala'i wa ru'yatu at-taqsir. Ada, cuba terjemah. Al-haya'u malu. Okay. Ru'yatu. Ha? Ru'yatu. Melihat. Ru'yatu melihat. Daripada ra'ah. Ala'i. Tak tahu. Dah hafal pun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hafal, skip ayat tu. Skip. Fabi ayyi ala'i. Sama lah. Apa tu? Cuba terjemah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Tak payahlah tengok. Maka nikmat ke nikmat-nikmat? Nikmat-nikmat. Tuhan kamu berdua. Tukadziban kamu berdua dustakan. Berdua tu siapa? Tak tahu. As-Saqif. Siapa Adam? Berdua tu siapa? Jin dengan manusia lah. Nasib baik betul kan? Allah bercakap dengan jin dan manusia kan? Maka dengan nikmat, Tuhan, dengan nikmat yang mana satu lagi, kamu berdua iaitu jin dan manusia, mendustakan. Okey. Cuba terjemah. Ru'yatul ala'i. Melihat nikmat-nikmat dan melihat taksir. Kekurangan ataupun kecuaian. Apa maksud? Dah terjemah harfiah. Apa maksud dia? Malu ialah melihat nikmat-nikmat dan melihat taksir kecuaian, kekurangan. Lepas tu? Nikmat Allah bagi kita banyak. Jadi kita balas dengan kecuaian dalam menunaikan hak-hak kita itu kan. Habis tu? Tak, sebenarnya Al-Junaid nak begitu apa ni? Definisi malu. Kalau orang tanya apa itu malu, dia jawab apa? Malu ialah kita tengok semua nikmat-nikmat Allah yang banyak. Kemudian kita tengok kecuaian kita dalam mensyukuri nikmat. Kan katalah nikmat Allah 1000, yang kita bersyukur 5. Lepas tu hasilnya apa? Rasa malu. Itulah malu. Yang kita jenis tak malu ni sebab apa? Tak rasa malu dengan Allah. Sebab kita tak melihat nikmat Allah yang banyak. Bahkan yang kita tengok apa dah? Yang kita buat baik tu dah banyak. Jadi akhirnya kita tak malu. Betul tak? Kita tengok orang pula, kita kata orang tak malu. Nikmat banyak, syukur sikit. Okey. Dia ada sebut, Syekh ni ada sebut satu. Dalam ayat Quran, wa in ta'uddu. Apa? Cuba terjemah. Wa in apa dah? Sekiranya ta'uddu
Kamu menghitung nikmat. Nikmat ni mufrad ke jamak? Ha? Mufrad ke jamak? Kalau jamak ni'am. Macam ni. Ni'am Allah. Ada rasa pelik tak ayat ni? Kiranya kamu hitung satu nikmat ke banyak nikmat? Satu. Kalau satu macam mana nak hitung? Satu je. Apa dia? Subhanallah. Dalam satu nikmat pun ada banyak nikmat. Contoh? Mata, apa dia? Sebiji nikmat mata tu ada berapa nikmat? Satu? Nikmat melihat. Yang kedua? Nikmat membaca. Baca dengan mulut ke dengan mata? Ha? Tapi nak baca dengan mulut kena tengok dengan mata kan? Kena pandai menjawab. Apa lagi? Ha? Oh, nikmat menghafal. Nikmat melihat kemungkaran. Nikmat melihat kemungkaran. Apa dia nikmat tu? Kita cegah. Dapat pahala. Dalam nikmat mata tu, kita boleh tengok berbagai-bagai warna. Betul? Dalam nikmat mata, boleh mengalir air mata. Betul tak? Kalau tak ada mata, air mata tak mengalir. Dalam nikmat mata, boleh tidur. Walaupun ustaz sedang mengajar. Banyak. Ustaz pergi, siapa ada masa ustaz pergi satu tempat tu? Apa dia? Iman. Ustaz ada cerita satu kelas kan, ada seorang pelajar universiti, dia kena simbah asid. Yarhamkallah. Mata dia buta, dua-dua. Lepas tu muka, tak payah cakap lah. Buruk. Kena asid kan? Macam nampak tulang. Cuba bayangkan muka, nampak tulang. Daging tak ada. 10 tahun. Dirawat. Tapi tak boleh buat apa-apa dah. Jadi nikmat mata tak ada, nikmat muka cantik tak ada. Dia nak ke mana-mana, dia kena pakai spek hitam, kena pakai emas. Kalau dia tunjuk rupa dia, mungkin orang takut. Apa? Nikmat. Bila kita akan rasa nikmat? Bila kita tengok, Syekh ni ada beritahu. Salah satu kaedah untuk kita ingat pada nikmat Allah ialah apa dah? Kita bayangkan nikmat tu hilang. Kita bayangkan nikmat tu hilang. Bayangkan kalau mata aku hilang. Gelap. Tak nampak siapa. Muka mak tak nampak. Muka, kalau ada isteri, muka isteri tak nampak. Rupa makanan tak nampak. Tapi nikmat buta ada tak? Nikmat buta. Kita ada nikmat melihat, tapi orang tak nampak. Ada tak nikmat dia? Nikmat tak nampak. Ada? Apa dia? Tak nampak maksiat. Tak ada dosa. Mana lebih besar? Nikmat nampak dengan nikmat tak nampak? Nikmat tak? Jadi lebih baik buta ke lebih baik celak? Tadi kata nikmat buta lebih baik. Sebab itulah Allah tu maha adil. Bila Allah sayang, kadang-kadang Allah sayang pada seseorang, Allah bagi benda yang dia tak suka, tapi baik untuk dia. Betul tak? Mata dia tak nampak. Dosa, tengok benda haram tak ada. Dosa,
tengok TikTok, tak ada. Dosa tengok Shopee, tak ada. Oh, tak ada. Okey. Lepas tu, kalau rupa macam tu, orang kahwin tak dengan dia. Jadi, orang tak kahwin dengan dia nikmat tak? Isteri. Orang tak kahwin dengan dia. Adakah itu nikmat ataupun musibah? Ha? Ada orang, sebab kahwin jadi musibah. Kan? Sebab kahwin jadi musibah. Apa dia? Bergaduh. Bergocoh. Kan? Bertumbuk. Membunuh. Kadang-kadang tak bergaduh. Tapi, nikmat tanggungjawab. Tanggungjawab dia pada isteri dia tak laksanakan. Kadang-kadang sebab tu dia masuk neraka. Kadang-kadang ada isteri. Lepas tu ada anak. Anak pula dia tak jalankan tanggungjawab. Menyebabkan mak bapak masuk neraka. Kan? Tapi kalau tak ada isteri, tak ada anak, bahagian tu selamat. Betul? Macam wanita hitam kan? Sebab itulah bila kita tengok yang cacat, yang sempurna, kita kena letak Allah Maha Adil. Umar, apa nama Allah? Nama Allah yang Maha Adil. Al-Adil. Senang je. Baru je Ustaz ajar. Apa dia? Ha? Al-Mubassit. Muqsit. Al-Muqsit. Al-Adil ada tak nama Allah? Mana ada? Cuba nyanyi lagu 99 ada tak? Ada kan? Al-Muqsit. Tapi Al-Muqsit pun ada tak dalam 99? Betul ke ada? Cuba nyanyi. Ha? Al-Muqsit. Cuba bilang cukup 99 ke terlebih? Sebab pendapat majoriti ulama Al-Muqsit bukan nama Allah. Majoriti ulama Muqsit bukan nama Allah. Sebahagian ulama je mengatakan nama Allah. Ada? Okey. Jadi Syekh ni dah dengar kan? Syekh ni bagi tahu kaedah ingat nama Allah satu, bayangkan benda tu tak ada, hilang. Ustaz ada tengok ada seorang jemaah kat sini. Tangan dia lembek. Pasal ada kan? Kan? Masa kita duduk kat sini, Ustaz perasan kenapa dia taklah. Rupa-rupa tangan dia, dia panggil apa tu? Lumpuh kan? Terjuntai je. Rokok pun terjuntai. Masa rokok sujud pun terjuntai je. Kita ada. Lepas tu, kita kalau nak mandi kan, cuba bayangkan satu tangan lumpuh. Susah tak nak mandi? Lepas tu kalau buang air basah, nak cuci kan, susah tak? Kena bayangkan. Baru kita ingat, ya Allah, nikmatnya ada tangan. Betul tak? Itu yang satu tangan. Ada yang dua tangan tak ada. Pernah tengok? Dalam TikTok. Tengok TikTok. Yang dua tangan tak ada. Kudung. Tapi dia ambil uduk. Dua tangan tak ada, tapi ambil uduk. Yang ada dua tangan, tapi tak pernah ambil uduk. Macam mana dia ambil uduk? Siapa pernah tengok? Dengan kaki kan? Dia tuang air dengan kaki. Lepas tu dia tadah. Nak basuh muka macam mana? Ni kaki ni. Dia angkat kaki. Kaki kat muka. Kadang-kadang dia tunduk muka tu. Dia tunduk muka, dia sapu kat kaki. Subhanallah. Tapi pahala dia ambil wuduk lebih besar daripada pahala kita ambil wuduk. Sebab apa? Tak, ada satu dalil. Tak, Quran, dalil itu lebih daripada musibah. Ini asal daripada asal lagi. Al-ajru ala qadari masyaqqah. Al-ajru
ala qadari masyaqqah. Pahala mengikut kadar susah. Lagi susah, lagi besar pahala. Macam mana dia nak, kan? Nak mandi, nak bersih, buang air besar. Yang kedua saya bagi tahu cara nak ingat nikmat Allah. Apa dah? Buat sikit. Allah elakkan musibah-musibah yang banyak yang tak menimpa kita. Ada orang jalan aksiden. Betul? Ustaz datang tadi ada satu aksiden. 2-3 minggu lepas yang bawa ejen bawa jemaah umrah. Ingat, Safwah Travel. Abang dia naik motor kat Kuala Kerai. Baru 3 hari 4 lepas. Kereta langgar. Motor hancur. Dia tak sedar. Kepala operate, kaki operate, tangan operate, masuk besi. Dah 5 hari. Sampai hari ni tak sedar. Abang Epa. Beruan. Sampai hari ni tak sedar. Nampak? Banyak musibah. Ada orang, dia langgar orang. Ada orang, dia tak langgar orang. Orang sebelah jalan, kereta dia melompat. Tapi Allah elak pada kita. Nikmat. Kita, macam Ustaz, banyak musafir kan. Alhamdulillah. Nikmat Allah elakkan kemalangan. Dulu ada orang India. Ingat tak kapal India yang jatuh? Ingat? Tak baca berita? Ada suami dia kerja kat mana? UK ya? Doktor. Isteri dia kerja di India, doktor. Lepas tu dah lama, akhirnya isteri dia resign daripada hospital di India. Lepas tu, nak ikut duduk dengan suami dia daripada UK ke US. Naik je kapal dengan anak semua. Kapal tu naik sekejap je, mak jatuh. Hancur, mati. Punyalah lama dia tunggu isteri dia nak bawa pergi ke duduk bersama. Tapi perancangan Allah, baru je naik 10 minit ke. Tapi kita naik kapal terbang berpuluh kali, Allah elakkan. Ini muharrikatul qulub. Yang ketiga cara nak ingat nikmat Allah. Tengok. Detail. Macam mata tadi lah. Kan? Tengok detail. Lidah kan. Satu je nikmat lidah pada saya, tapi detailnya banyak. Apa dia? Lidah. Dapat rasa. Rasa pula macam-macam dapat rasa kan? Rasa manis je. Masin, tawar, pahit, pedas. Betul tak? Lidah. Satu lidah. Lagi dapat apa? Boleh bercakap banyak bahasa dan boleh bercakap banyak. Kan? Boleh mengumpat nikmat kan? Baik aku boleh cakap kan, boleh mengumpat juga kan? Apa lagi lidah ni? Apa dah? Boleh mengaji? Boleh? Boleh berdakwah. Berdakwah jangan tak berdakwah. Hidung. Satu hidung. Ada 2 lubang. Kenapa ada 2 lubang? Oh, kalau sumbat satu, kalau sumbat 2, matilah. Pengguna mulut.
Kenapa hidung duduk kat sini? Tak duduk sini ke? Kat belakang? Ha? Lepas tu lubang dia kat bawah kan? Tak kat atas. Kalau lubang kat atas macam mana? Habislah. Banjir dalam badan kita. Dan kenapa hidung ni atas mulut? Ha. Bila kita nak makan, kadang-kadang makanan tu busuk. Kita dapat kesan daripada apa? Hidung. Kalau hidung letak kat dahi, kita makan apa dia? Hidung dah kat dahi. Makan dah busuk masuk dalam dah. Betul tak? Subhanallah. Benda-benda macam ni, kalau kita tak belajar tadabbur, ini yang banyak kufur ni. Banyak kufur, lagi banyak Allah bagi nikmat, lagi dia banyak kufur. Sebab apa? Tak berfikir. Tak berfikir sebab apa? Tak berfikir sebab apa? Sebab tak belajar tadabbur. Sebab Quran je ajak manusia berfikir. Quran je yang ajak manusia berfikir. Okey. Yang ketiga, yang keempat ada? Ada. Banding dengan orang yang jangan tengok orang yang lebih. Kalau tengok orang yang lebih, kita akan jadi apa? Kufur, tamak, tak pernah puas. Betul tak? Cinta senak. Ustaz buat apa ni? Kelas ke apa ni? Jingga. Kan? Satu dewan, tak ada kipas. 800 orang. Dan perempuan kat sana, semua boleh kata semua pakai tudung labuh. Tak ada tudung belik-belik, tak ada. Semua tudung labuh. Yang tua, yang muda. Lepas tu dewan pula, tak ada kipas, tak ada aircon. Kipas adalah 2-3 di ni. Yang bawa daripada luar. Tapi dewan tu, dewan sukan. Memang tak ada kipas. Nah, bila kita duduk tempat macam tu, baru kita rasa, ya Allah, nikmatnya aku. Belajar dalam aircon. Aircon 3. Kipas 3. Tempat belajar situ. Tempat tidur situ. Tempat makan situ. Pergi masjid aircon, kan? Oh, kita rasa. Semua ni kita tak akan rasa kecuali kita buat kerja dakwah. Kalau kita tak buat kerja dakwah, kita tak akan jumpa tempat-tempat macam tu. Betul tak? Semua yang kita pergi biasanya tempat yang ni. Baim. Cuba pergi. Nanti pelajar-pelajar kita akan hantar ke Sabah. Praktikal. 2 bulan, 3 bulan kat sana. Pergi duduk rumah orang miskin, tak ada kipas. Tak ada elektrik. Tak ada bilik air. Lepas tu nak pergi rumah tu, titi macam titian sirat. Bawah tu bukan neraka. Fire. Kotor, busuk. Dia orang membesar, lahir membesar kat situ. Jadi kalau kita jenis tak nak pergi tempat macam tu, kita orang yang jenis pentingkan diri. Dan kita takkan dapat rahmat Allah. Sebab rahmat Allah hanya datang kepada siapa? Kepada siapa? Rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Surah apa ni Adam? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Surah apa? Al-A'raf ayat? Tak ingat. Taqif. Lama menjawab dia mencari itu. Apa boleh jawab terus? Yang apa 30 juzuk? Ayat? 50 nak tulis. Kita minta rahmat Allah setiap hari. Rabbi firli warhamni. Betul kan? Rabbi firli warhamni. Tapi kita tak dapat. Bahkan jauh daripada rahmat Allah. Sebab apa? Kita bukan jenis muhsinin. Inna rahmatullah. Baca. Tak ingat? Baca Syed.
Baca ayat tu. Tak hafal. Baca Umar. Ya Allah. Baim. Inna rahmatullah. Jangan buat ayat sendiri lah. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Baca Asim. Maksud dia? Surah apa? Ayat 52. Sakif, baca. 56 lah. Sakif, baca. Surah? Ayat? Haikal, baca. Surah? Surah? As'ad. Khalif. Surah? Adam. Udes. Amsyah. Fitri. Faiz. Amar. Danish. Man. Hasan. Iman. Zaid. Zaid. Darwish. Maksud dia? Jadi siapa nak ramah Allah kena jadi apa? Kena jadi orang yang muhsin. Muhsinin. Okey, boleh eh? Cuba pasang sekali. Daripada awal. Kenapa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ثم ما بعد فإن أهل الإيمان ما زالوا يعودوا بالفكر عن الذكر وبالذكر عن الفكر حتى استيقظ القلوب. فمن محركات القلوب المهمة إلى الله تعالى محرك التفكر. ومن التفكر في نعم الله تعالى. التفكر في نعم الله. كم من آية في كتاب الله تحث العبد أن يقف مع نعم الله عليه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. لماذا أيها الإخوة التفكر في النعم يجعل الإنسان يتحرك قلبه لله تعالى؟ لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. وأعظم وأكبر وأجل من أحسن إلينا هو الله جل جلاله. لنا مليك محسن إلينا. من نحن لولا فضله علينا؟ تبارك الله وجل الله أعلم ما فاهم به الأفواه. عندما يرى الإنسان إحسان الله تعالى إليه ويرى نعم الله عليه تترى متتابعة لا تنقطع وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعترف من الداخل، يرى الإنسان هذا من الذي أنعم عليه بهذه النعم الكثيرة، فمن
مباشرة يلتفت إلى الله جل جلاله ويتحرك قلبه إلى ربه. هذا الذي أنعم عليه بكل هذه النعم، ألا يستحق أن يعبد؟ ألا يستحق أن يسجد له، أن يعظم، أن يخضع له، أن يكبر، أن يقدس، أن يطاع، أن يبتعد عن معصيته؟ الذي أنعم علينا بكل هذه النعم هو المستحق أن يعبد وأن يجل وأن يدعى وأن يرجى وأن يذل له جل جلاله، لا إله إلا هو. فهذا الذي يتولد عند العبد المؤمن فيتحرك قلبه إلى ربه سبحانه وتعالى. قال الجنيد: الحياء، انظروا كيف عرف الحياء، قال: الحياء هو رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. الحياء رؤية الآلاء يعني رؤية النعم، ورؤية التقصير. فماذا تقول؟ الله أنعم علي بنعم كثيرة. طب السؤال: أنا أديت حق النعمة؟ لا، ما أديت، إذا أنا مقصر. هو المنعم علي وأنا المقصر بحق الله، فمباشرة بتولد حالة داخلية اسمها حياء من الله، فبصير عند الإنسان خجل من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أنعم وأنا المقصر. قيل لأحدهم: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا وفينا من نعم الله ما لا نحصي، مع كثرة ما نعصيه لا ندري على أيهما نشكر، على جميل ما ينشر أم على قبيح ما يسر سبحانه وتعالى. فالإنسان لما ينظر لهذا ويتفكر في كل نعمة من نعم الله تعالى يتحرك قلبه حياء من الله وحبا لهذا المنعم عز وجل. أحبوا الله لما يغدوكم به من النعم. ولذلك النصيحة في التفكر في النعم نحتاج إلى شيء من التفصيل لا الإجمال في التفكر بنعم الله تعالى. أولا أن نتفكر نحن في شيء لم يفقد. تخيل أنه لم يفقد، تخيل أنك فعلا بلا سمع بلا بصر بلا نطق، تخيل بشيء مش مفقود موجود، تخيل أنه لم يفقد، فتفكر بذلك. تخيل والله إنك مرة واحد رأينا من 20 سنة هو في مستشفى الأمراض العقلية، قلت يا الله، تخيل لو فعلا لو أنا تخيل، فكر قل اللهم لك الحمد يا رب، أسبغت علينا نعمة ظاهرة وباطنة. أنت لست بهذه الحالة، لست بهذه الحالة، وتقول كل هذه المصائب التي تقع ليست فيا. يعني 48 مليون إنسان كفيف ضرير على وجه الأرض، أنا لست منهم. 5000 إنسان عندنا في الأردن بيغسلوا كلى، أنا مش منهم. الحمد لله. أنت تفكر في الشيء المفقود لم يوجد. واحد مرة بزور الشيوخ يقول يا شيوخ ادعوا لي بس دعوة صالحة، الله يشفيني من غسيل الكلى، وبعاهدكم عهد مع الله إني أجلس كل يوم 6 ساعات في المسجد، لأن كل يوم بجلس 6 ساعات كمان جهاز غسيل الكلى، 6 ساعات أجلس. يا الله، قد تفكر في الشيء لو فقد. أنت تذهب للخلاء تضحك، هذا مش شيء طبيعي، ما تظن شيء طبيعي. لا، تخيل أنه لو فقدها، تصور هذا وتفكر. قال علي بن أبي طالب لما كان يدخل الخلاء كان يخرج ويمسح بطنه ويقول نعمة منسية نسي الناس شكرها، نعمة منسية نسي الناس شكرها. ثم ثانيا في التفكر، تفكر كم صرف الله تعالى عنه من مصائب، من حوادث، كم صرف عنه. والله غيرنا تجد في ضراء، في بأساء، في أمراض، في فقر، في هم، في غم. كم صرف عنك هذا؟ كم صرف عنك؟ فلك أن تقول من كل قلبك اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به. والشيء الثالث أن تنظر في النعمة لا إجمالا بل تفصيلا. تنظر في النعمة حتى تتفكر فيها ليس إجمالا بل تفصيلا. يعني مثلا نعمة العلم، لا تنظر فقط العلم، في نعمة الإبصار، نعمة الغدد الدمعية، هذه نعمة الرموش، نعمة الحاجب الذي فوق العلم، كل واحدة تفصيلا فيها نعمة. وذلك مرة لما نقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال لماذا نقول وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها؟ نعم جمع. لماذا قالوا وإن تعدوا نعمة واحدة لا تحصوها؟ كيف لا تحصوها؟ قالوا لأن في النعمة الواحدة من النعم الله به عليم لا يعد ولا يحصى. النعمة الواحدة فيها من النعم. طب أنت لما ترى هذه النعمة إيش تقول؟ أوليتني نعم أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها فلا أشكرنك ما حييت وإن أمت فلا تشكرنك أعظمي في قبرها. أنت تدل الله في تلك اللحظة. تخيل يا إخواني، أحيانا يحدث شيء بسيط، ألم أو وجع عندك، حتى فعلا ما تنسى أن الله عافاك، أن الله أكرمك بالعافية.
رجع يسير حتى تنظر كم نعمة رب العالمين عليك بالعافية. ضروري جدا تذهب وتنظر إلى هؤلاء الذين يصيبوا أمراض، حتى تنظر أنت بتتنفس نفس طبيعي، هؤلاء بتتنفس هذين الأكسجين. أنت أعطاك الله نعمة الحرية، في ناس الآن في السجون، احمد الله. اذهب للسجون حتى تنظر قيمة الحرية، اذهب إلى المقابر حتى تنظر قيمة الحياة، اذهب إلى المستشفيات حتى تنظر قيمة الصحة، ثم انظر وتفكر إلى من هو دونك. مشكلة يا جماعة إنه لما تقعد واقع مع واحد بتلاقيه دائما يشكو وبنفس زي طنجرة الضغط. شو مالك؟ شو فيش حركة، فيش شغل، الوضع تعبان، البلد واقفة، ما جبناش. يا أخي اشكر يا رجل، أنت مغمور بنعم الله. عبد الله بن أبي نوح قال له رجل: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت وأنا غارق في النعم عاجز عن الشكر. أصبحت وأنا غارق، احنا غارقين بنعم الله يا جماعة، غارق بالنعم عاجز عن الشكر. شوي اليوم سمعنا أصوات وصواريخ وكذا، التعب بعض الناس. طب أنت بتعيش نعمة أمن. الحديث: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يوم. تخيل أنت بتعيش 24 ساعة روح، أنت مرتاح، أي حياة بتعيشها. فاحمد الله أن الله أمنك في سربك، عافاك في بدنك، عندك قوت يومي، حيزتك الدنيا بحذافيرها. هذا التفكر. Okey. Siapa nak bagi tazkirah? Tazkirah yang menginsafkan. Astabiqul khairat. Semua semua takut ke semua pemalu? Bila sampai 3, sebelum Ustaz sebut nama. 1, 2, 3. Ammar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini anak akan bahaskan balik apa yang anak faham daripada Syekh Sulaiman Nabahani pada hari ini, insyaAllah. Jadi tajuk main topik yang kita belajar ini adalah tafakur at-tafakur bini'mallah. Bini'millah. Jadi di dalam Al-Quran ramai banyak dalil yang Allah sebut tentang nikmat Allah SWT. Kita perlu bersyukur nikmat Allah SWT. Apakah dalil antaranya? Iaitu Allah sebut dalam suratul Maidah ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah, apa yang Allah beri kepada kamu. Dan Allah ada juga sebut pada surah dan Allah ada juga sebut pada surah ingatlah dalil dia. Tapi ayat dia bunyi auzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum tallahi alaihi saya ingatlah. Ingat dalil saya.
Tapi Allah nak cakap kat ayat tu, Allah nak cakap pasal Allah ni beri banyak nikmat kepada kita sampai tidak menghitung. Baik, banyaklah sangat Allah beri kepada kita ni. Sampai kita tak boleh hitung apa yang Allah beri nikmat kita. Tapi tengok zaman sekarang. Tengok sekarang ni. Banyak Allah beri nikmat kepada kita tapi kita tak syukur. Kita tak bersyukuri apa yang nikmat Allah beri kepada kita. Jadi, macam mana kita nak mensyukuri ataupun mengingati semula apa yang nikmat Allah beri kepada kita? Yang pertama Syekh ni sampaikan adalah kita cara untuk mengingati semula nikmat Allah beri kepada kita adalah dengan bayangkan nikmat tu Allah hilangkan kepada kita. Contoh ni macam kita tak dapat makan pada hari ni. Contoh. Kita bayangkan kita dah dapat sarapan pada esok hari. Tapi kita tengok orang lain dapat sarapan. Jadi kalau kita dapat macam tu, kita dah bersyukurlah. Kita dapat bersyukur kepada Allah SWT. Dan yang kedua, untuk mengingati nikmat Allah SWT beri kepada kita dengan Ingat, tengok poin. Allah elakkan. Allah elakkan kita daripada terkena musibah. Contohnya bila kita driving kan ataupun kita pergi jalan, tengok ada orang kena accident. Tapi kita tak kena accident tersebut. Jadi apa boleh kita buat? Kita perlu bersyukur kepada Allah SWT kerana kita tak terkena musibah yang Allah beri kepada kita. Jadi itulah saja kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Jazakallah khair. Amar, tak apa. Percubaan ini sebagai latihan. Poin yang disebutkan jelas. Semua perlu kepada pemantapan hafazan dalil. Allah. Ada masa lagi. Hasan. Belum ber. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarhamkallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah anda akan bahaskan balik apa yang anda faham daripada video Dr. Sulaiman. Okey, sebelum tu anda nak tanya. Agak-agak kalau air Pepsi campur dengan air Pepsi akan berubah tak air tu? Tak berubah. Tapi kalau air Pepsi campur dengan air kosong yang banyak, akan berubah tak air Pepsi? Akan berubah jadi bersih kan? Jadi macam itulah kita. Kalau kita merasakan kita ada kesalahan, ada muhasabah, kan? Kita muhasabah ni takkan ada muhasabah kalau tak ada kesalahan. Jadi salah satu ciri-ciri orang beriman ni adalah muhasabah. Seperti mana qala Imam Hasan Al-Basri, la tajidu mu'min illa yuhasibu nafsak. Jadi tidak akan ada orang beriman melainkan dia muhasabah tentang diri dia sendiri. Jadi salah satu yang kita perlu muhasabah adalah tentang nikmat-nikmat yang Allah yang berikan kepada kita. Lepas kita lihat pelbagai isu semasa, salah satunya disebut oleh Ustaz Muin, iaitu kat masjid tadi ada orang yang solat tangan sebelah lumpuh. Bayangkan,
kalau kita pergi naik kereta ataupun naik motor, dia naik motor tangan sebelah lumpuh, sebelah driving. Agak-agak susah tak nak driving, nak pergi belok corner, apa semua kan. Susah kan? Lepas tu kadang-kadang ada orang, kebanyakan orang lah, dia tidak bersyukur, dia merasakan Allah tak sayang dia, lepas tu disalahkan Allah. Sedangkan kesalahan-kesalahan tu atas dasar dia punya kesalahan yang sebelumnya menyebabkan dia timpa musibah tu. Seperti mana Allah sebut dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apapun musibah yang ditimpakan kepadamu atas sebab perbuatan tanganmu diri sendiri. Sedangkan wa ya'fu dan Allah memaafkan kebanyakan kesalahan-kesalahanmu. Allah maafkan banyak kesalahan-kesalahan kita. Tetapi kita pula salahkan Allah, so Allah bagi ujian pada kita. Padahal ujian tu, musibah tu disebabkan kita punya punca, iaitu dosa-dosa kita. Berbanding kita nak menyalahkan Allah, kenapa kita tak muhasabah? Kita kata kita beriman, tapi kita tak muhasabah. Mulut berkata lain, perbuatan berbuat lain. Sebab kata orang Melayu, cakap tak serupa bikin. Betul semua. Jadi pengajarannya adalah sentiasa muhasabah diri. Fikir tentang sebelum tidur ataupun apabila bangun pagi, fikir musyaratah. Buat syarat untuk buat apa sepanjang hari itu. Kemudian mujahadah. Berjuang dengan apa yang kita syaratkan waktu bangun pagi itu. Lepas tu muraqabah. Maaf, anda lupa apa muraqabah? Mantau. Memantau. Muraqabah. Memantau apa yang kita buat sepanjang hari itu. Contoh macam kita ingat balik apa musyaratah kita waktu kita bangun pagi itu. Pengajarannya, lepas tu kita muhasabah. Bezanya muraqabah dengan muhasabah ni adalah, muraqabah sewaktu kita buat sesuatu tu, contoh macam anda buka pintu kereta. Betul tak apa kau buat ni? Aku nak masuk kereta tapi aku tak buka pintu. Buka pintu, betul lah. Kita memantau apa yang kita buat. Tapi kalau muhasabah, okey, hari ni aku dah buka pintu kereta untuk masuk kereta. Okey, aku muhasabah. Benda tu betul. Takkan buka tingkap pula masuk kereta kan? Jadi, itu ada muhasabah. Lepas tu, mu'aqabah. Kalau contoh kita tak buat apa musyaratah kita bangun pagi tu, kita hukum diri kita sendiri. Jangan hukum macam gelak tangan ke apa, bukan. Kita hukum dengan cara kita buat benda baik lebih banyak daripada sebelumnya. Itu cara kita menghukum kita sendiri dengan cara yang baik. Jadi pengajarannya ialah kita mesti syukur ataupun kita kena azab. Maksudnya, kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Tapi kalau kita tak bersyukur, ingat Allah cakap azab aku sangat keras. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, jika kamu semua bersyukur, maka aku akan tambah nikmatmu. Tapi ingat, jika sekali engkau kufur nikmat, aku akan beri azab yang keras. Jadi ana rasa sampai situ sahaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Tazkirah yang bagus. Digabungkan antara tajuk malam ni dengan tajuk yang lepas, muhasabah. Kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil daripada ayat Quran. Cuma Ustaz tak faham analogi Pepsi dicampur dengan Pepsi. Apa faham? Faham? Pepsi campur dengan Pepsi tak berubah. Pepsi campur dengan air berubah. Jadi kaitan dengan tajuk apa ni? Kalau kita berusaha kita muhasabah, kita kosong tu sekali dengan muslim. Okay. Barakallahu. Okay, next.
Ha? Oh. Gebuk pula. Yang apa ni? Muhammad Muaz tadi. Dia bangun tadi. Lepas ni Waiz. Ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hari ni kita dah dapat macam-macam nikmat yang Allah bagi kat kita. Antaranya, Allah bagi kita kaki, Allah bagi kita tangan, Allah bagi kita mulut. Tapi, adakah kita tafakur dengan nikmat tu? Sedangkan Allah ada bagi tahu dalam surah Al-Maidah ayat 7, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu terhadap nikmat-nikmat yang Allah bagikan kepada kamu. Nampak? Maksudnya, kalau kita betul-betul orang yang beriman, kita akan ingat semua nikmat yang Allah bagi kepada kita. Dan bila kita ingat semua nikmat-nikmat tu, hasilnya apa? Hasilnya adalah kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Kalau punca orang yang tak bersyukur dengan nikmat adalah puncanya sebab tak ingat nikmat yang Allah bagi tu. Dan punca tak ingat adalah sebab dia rasa dia semua yang dia dapat tu semua daripada dia. Hasil dia buat kerja, contoh kerja, dia dapat nikmat tu. Sebab itulah punca dia tak bersyukur adalah dia rasa dia yang buat tu. Dan hasilnya dia dapatlah nikmat tu. Dan kata-kata Junaid, al-hayatu ru'yatul al-haya'u ru'yatul al-ala'i wa ru'yatul taksir. Iaitu malu ialah melihat nikmat-nikmat dan melihat kecuaian ataupun kekurangan. Maksudnya apa? Maksudnya kita malu. Allah dah bagi kita banyak sangat nikmat, tapi kita salah guna dengan nikmat tu. Contoh, mata, kita tengok benda haram. Tangan, kita mencuri. Kaki, kita kita langkah dekat tempat yang tak sepatutnya. Disko apa semua kan. Nampak? Tu, sepatutnya kita malulah kalau kita dah buat benda keji macam tu. Dan kita kalau nak kira nikmat-nikmat yang Allah bagi kat kita tu, kita tak akan mampu. Itu wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Itu kita kalau nak menghitung nikmat Allah, kita tak akan mampu. Maksudnya Allah betul banyaknya Allah bagi nikmat kepada kita sampai kita tak mampu untuk kira balik apa benda yang Allah bagi tu. Tapi dengan banyak-banyak Allah bagi tu, adakah kita bersyukur? Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Okey. Ya, peringkat awal pelajar ni sedang belajarlah. Tapi lama-lama pelajar kena belajar juga kemahiran. Kemahiran apa? Kaitkan tajuk yang kita cakap dengan isu semasa. Itu kena ada supaya orang lagi nampak jelas kalau kita bagi contoh-contoh semasa. Kadang-kadang contoh tu berlaku pada diri kita sendiri, kan? Allah bagi nikmat masa. Adakah kita penuhkan semua masa tu dengan benda yang bermanfaat ataupun ada yang membazir? Kan? Contoh, waktu berzikir, adakah semua berzikir ataupun ada yang tak berzikir? Itu kufur nikmat. Masa belajar, adakah betul-betul fokus ataupun berkhayal? Yang berkhayal tu tak bersyukur dengan nikmat, Allah bagi peluang untuk kita duduk tempat yang terbaik, belajar benda yang terbaik, kan? Jadi kait dengan isu semasa dan juga apa yang kita buat sekarang. Kadang-kadang kita bercakap tu macam orang, tapi kadang-kadang kita juga berlaku benda tu. Taksir. Betul tak?
Kadang-kadang makan kita membazir. Itu kufur nikmat. Ambil banyak lepas tu makan sikit. Itu pun kufur nikmat. Jadi peringatan ni yang pertama untuk siapa? Jadi kita sendiri. Okey. Faiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanil Karim, ramai di antara kita pada hari ini kita boleh nampak ramai yang Allah berikan kepada mereka nikmat-nikmat yang begitu banyak, tapi mereka di sebaliknya mereka menggunakan dengan cara yang salah. Sedangkan Allah bagi mereka nikmat ni untuk mereka melakukan untuk mereka menggunakan dengan cara yang betul, seperti beri zakat fisabilillah, ataupun dia menginfak kepada orang yang memerlukan. Tapi sebaliknya mereka menggunakan harta-harta mereka ataupun nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka menggunakannya kepada jalan yang salah. Sedangkan mereka patutnya menggunakan cara yang betul, tapi salah mereka gunakan. Dan sebaliknya bila mereka dah gunakan cara yang betul, mereka kena bersyukur. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka kami akan tambahkan lagi kepada kamu. Wal in kafartum, dan apabila kamu kufur, inna azabi lasyadid, maka azab yang keras, maka akan dapat kepada kamu azab yang keras. Jadi kita juga nampak pada hari ni, kita nampak contoh, kita nampak kawan kita kaya. Tapi lepas tu kita fikir sebenarnya Allah ni nak muliakan dia. Tak, tapi sebenarnya Allah nak menguji mereka ni. Tak, sama ada mereka ni menggunakan harta mereka ataupun menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka ni dengan betul, ataupun mereka kufur kepadanya. Seperti mana firman Allah juga dalam surah Al-Fajr ayat ke-15 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi apa yang mereka ni kata? Wa amal insanu idza mabtalahu, dan apabila mereka ni diuji oleh Allah, wa akramahu, dan mereka dimuliakan, wa na'amahu, dan diberikan nikmat, fayaqula rabbi akraman. Yang mereka fikir dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada mereka, mereka fikir semua tu Allah nak muliakan kepada mereka. Tak. Tapi tak semestinya yang kita nampak baik itu baik untuk seseorang ataupun baik untuk kita. Seperti mana firman Allah juga dalam surah Al-Baqarah yang ke-216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan tak semestinya perkara yang buruk pada kita, yang secara zahirnya kita nampak sesuatu perkara itu buruk untuk kita, tak semestinya dia buruk untuk kita. Mungkin perkara yang buruk pada kita tu adalah perkara yang baik yang Allah nak berikan pada kita. Dan Allah sambung lagi, ma'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan tak semestinya perkara yang kita nampak baik baik untuk kita. Dan mungkin perkara yang kita nampak baik tu boleh jadi sesuatu perkara yang buruk yang Allah nak uji kita. Seperti mana juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-7. Ya ayyuhallazina amanu Ya ayyuhallazina amanu uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan Allah perintahkan kita dalam ayat ni, ya ayyuhallazina amanu. Kalau kita rasa kita sebagai orang yang beriman, kita patut dengar ayat ni. Apa yang Allah kata? Ya ayyuhallazina amanu uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah
nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ni. Contohnya apa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ya Allah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Antaranya pada hari ini kita dapat berkumpul untuk kita sama-sama belajar dan menyampaikan. Itu adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin ramai yang di luar sana tak dapat nikmat ni. Seperti mana juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat ke-18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita nak menghitung kesemua nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak dapat untuk kita nak menghitung kesemuanya. Sebab apa? Sebab sangat banyak yang nikmat yang Allah telah memberikan kepada kita. Dan bila kita dah Allah berikan kepada kita banyak nikmat, maka gunakanlah dia dengan betul. Jadi sekarang itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Last. Agak satu. Yes. Last. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan bahaskan apa yang sebagaimana Dr. Sulaiman Nubhan telah syarah kepada kita, iaitu tafakkur, berfikir. Yang mana pada malam ni kita bukan nak berfikir tentang harga minyak naik, tapi kita fikirkan tentang nikmat Allah SWT. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu uzkuru nikmatallahi alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Tengok, yang Allah perintahkan kepada kita adalah kita ingatkan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Kadang-kadang dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita, kita lalai. Sebab itulah Nabi SAW sabdakan, ada dua nikmat yang manusia lalai terhadapnya. Nabi kata apa? Qala Rasulullah SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai terhadap dua nikmat ni. Iaitu apa? As-sihhatu wal farq. Sihat, tubuh badan yang sihat, dan waktu lapang. Tengok, dua nikmat yang Nabi kata kita ni lalai. Iaitu tubuh badan kita sihat dan waktu lapang. Adakah kita guna nikmat yang Allah bagikan, tubuh badan kita sihat, untuk kita mengingati Allah? Adakah kita guna waktu yang Allah bagikan kepada kita untuk kita beribadah kepadanya? Sama-samalah kita muhasabah diri kita. Kita berfikir tentang nikmat Allah kepada kita SWT. Dr. Sulaiman An-Nubhan bagi 4 tips cara untuk kita tafakur dengan nikmat Allah SWT. Iaitu apa? Yang pertama sekali, kita bayangkan jika sesuatu nikmat tu hilang daripada kita. Cuba kita tengok, cuba kita fikir. Apa jadi dekat kita agak-agaknya kalau nikmat tangan yang dari kita hilang? Nikmat mata hilang. Kita tak dapat nak baca, nak tengok Al-Quran. Nikmat kaki hilang, nak pergi masjid. Susah. Tapi Alhamdulillah, hari ini nikmat tu masih ada lagi pada kita. Mungkin kaki kita sakit, tapi kita masih lagi ada kaki. Ada orang yang sakit, bukan setakat sakit, kaki pun dah tak ada. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Sesiapa yang bangun pada suatu tempat dia dalam keadaan yang aman, mu'afan fi badani, tubuh badan dia sihat, indahu qutu yaumih, dan di sisi dia ada makanan cukup lengkap untuk seharian, faka'annama hizat lahud dunya. Nabi kata seolah-olah dia ni dah dapat dunia. Bila ada je 3 nikmat ni, sihat, tak ada kekangan, makanan ada, seolah-olah kita dah dapat dunia. Nikmat. Sangat-sangatlah nikmat. Ada 3 benda je. Nabi tak cakap pun ada kaya, ada kereta, tapi Nabi cakap ada 3 benda ni. Dah cukup dah nikmat. Yang kedua adalah kita ingat nikmat Allah tu. Kita bayangkan jika kita ingat, kita bayangkan, kita tengok berapa banyak musibah yang tak kena pada kita. Bagaimana kita tahu? Pelajar USM kena Jirus Acid. Cuba kita bayangkan, nikmat tak? Benda tu kalau terjadi kepada kita, musibah, betul tak? Tapi nikmatnya kita,
Allah tak jadikan benda tu kepada kita. Sebagaimana kita tengok, cuba kita adakan diri kita di atas satu jalan raya, yang mana kita duduk di sebelah sini dan ada sebuah family duduk di sebelah sini. Dan kita perhatikan, tiba-tiba family di sebelah kanan ni dilanggar. Agak-agak kita rasa syukur ke tak? Bersyukur. Sebab apa? Nikmatnya Allah selamatkan kita daripada musibah tu. Nikmatnya Allah selamatkan kita daripada musibah yang ditimpakan kepada orang lain. Yang ketiga adalah dengan kita lihat secara teliti. Kita lihat tangan kita. Apa yang kita boleh lakukan dengan tangan. Ada orang ada tangan tapi lumpuh. Tapi kita ada tangan masih lagi boleh bergerak. Masih lagi boleh akad takbir. Masih lagi boleh makan. Masih lagi boleh berzikir. Ingat, semua tu nikmat Allah kepada kita. Yang keempat adalah dengan kita perhatikan orang yang di bawah kita. Bagaimana Nabi pun SAW bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum." Perhatikanlah orang yang di bawah kamu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kamu perhati orang di atas kamu. Ini cara kita mensyukuri nikmat Allah. Kita tengok orang yang lagi susah pada kita. Kalau kita tengok orang yang lagi senang, sampai sudah kita tak akan bersyukur. Sampai sudah kita akan tamak dengan nikmat Allah ni. Sebab itulah, saya tutup dengan satu ayat yang mana Allah tegaskan di dalam surah Ar-Rahman 31 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan manakah yang kamu nak dustakan? Nikmat mana yang Allah bagi kepada kita, kita nak dustakan? Kita alhamdulillah hari ni ada mata, sihat, makanan ada, tubuh badan sihat semua. Masih lagi tak nak bersyukur kepada Allah. Masih lagi melakukan maksiat kepada Allah. Nikmat masa yang Allah bagi kepada kita, gunalah sebaik mungkin. Okay? Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita nak hitung nikmat Allah ni, nescaya kita tak akan mampu. Kita nak kira nikmat yang mak bapak bagi kepada kita pun dah tak mampu, apatah lagi nikmat Allah yang bagi dekat kita sejak kita dalam perut mak kita lagi. Sampailah sekarang. Maka syukurilah nikmat Allah tu dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiqh. Kepada pentazkirah daripada Walkerai Kelantan, Al-Ustaz Al-Udais. InsyaAllah. Bagus. Mana lengkap dengan dalil, kemudian kait dengan semasa dan kaitkan dengan diri kita sendiri. Jadi yang lain pun semua okey. Cuma perlu dipertingkatkan dari segi kelancaran, dari segi dalil. Waiz banyak sebut dalil kan, Masya Allah. Apa-apa ni bila kita cakap agama yang paling penting dalil. Ala basirah. Kalau kita cakap betul tapi tak ada dalil, orang tak berapa pandang sangat. Okey, ada peserta daripada luar. Peluang. Ini peluang ni tak berulang ah. Boleh? Okey. Last. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajar agak 3. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka nak mulakan perkongsian ni dengan ayat yang kita selalu dengar, terutama waktu di khutbah Jumaat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. So Allah dekat sini tegaskan supaya kita bersyukur. Dan opposite kepada tidak bersyukur, Allah bagi amaran. Dan amaran tu Allah tekankan dengan azab yang berat. Cumanya kita nombor satu, nikmat yang paling besar kita dekat sini hari ni, nikmat kita dapat bertadabbur Quran. Di mana kalau kita takat dengar ayat tu saja, kita tak faham syukur tu apa, kecuali dengan kita tengok ayat-ayat lain. Antara contoh ayat-ayat lain yang tadi pelajar-pelajar handal ni tadi sebut kan, Tuhan sebut auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu
uzkur apa tadi? Uzkuru nikmati Allah. Nikmatullah yang alaikum. So, untuk orang-orang beriman, maka ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan ke atas kamu. So, macam Syekh ni cakap tadi, antara cara untuk kita nak fitrah manusia, dia akan berterima kasih kepada orang yang beri kebaikan pada dia. Sebab kalau kita berterima kasih saja, katakanlah hari ni kita tak kenal, tiba-tiba saya datang terima kasih. Dia tentu terima kasih tu tak berat makna dia kan. Kecuali Tuhan datang kat saya, bagi kebaikan, saya akan cakap terima kasih. Dan terima kasih saya tu akan lebih bermakna. Cumanya kita tak nampak makna tu dengan nikmat Tuhan sebab kita tak rasa nikmat tu yang Allah bagi. Kita tak pernah pandang apa yang kita dapat hari-harian. Sehingga level dia, kita bangun tidur pun, Nabi ajarkan kita bangun tidur dengan bersyukur. Itu pun banyak yang kita miss. Kan? Padahal doa tu sangat simple. Saya rasa daripada umur kita 5 tahun, 6 tahun tadika lalu kita dah belajar dah doa tu. Tapi siapa yang betul-betul istiqomah dengan doa tu kan? Dan doa tu sangat simple. Doa tu cuma bagi tahu, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menghidupkan selepas mematikan. Maknanya buka mata tu saja kita dah satu nikmat dah. Tapi kita tak rasa sebab bangun tidur tu dah jadi macam rutin harian. Kita tak rasa kita dibangunkan. Kita rasa bangun tu, besok kita bangun pagi, buat kerja macam biasa. Kan? So, Syekh ni ada bagi tahu tips-tips untuk nak bersyukur, nak nikmat lah, nak mengingati pada nikmat. Nombor 1 tadi dia kata, ada lupa dah. Dia mulakan dengan apa itu malu. Apa itu malu? Definisi malu. So, disebut kat situ tadi, al-haya'u ru'yatul ala wa ru'yatul taksir. So, malu itu adalah dengan mengingati nikmat-nikmat dan memuhasabah, menengok kekurangan diri. Jadi kalau katakanlah kita ni kan, orang berbuat baik kat kita, lepas tu kita balas jahat. Ini analogi untuk manusia, makhluk dengan makhluk. Kalau kita ni orang buat baik dengan kita balas dengan kejahatan. Kita tak rasa ke malunya perangai tu kan? Orang panggil apa? Muka tak malu kan? Orang dah buat baik, balas jahat. Tapi kalau kita pandang pada nikmat yang Allah bagi kat kita, berapa banyak yang kita terbalas tu. Kita tak terbalas. Sepatutnya kita jauh lebih malu dengan Tuhan berbanding dengan makhluk. Sebab bangun-bangun tidur. Tidur tu sendiri dah satu nikmat. Bukan kata bangun tidur. Tidur tu sendiri dah satu nikmat. So, jadi tips yang pertama tadi dia kata, apa lupa lah. Bayangkan kalau tak ada. Contoh bangun-bangun tidur besok pagi ni, kita bayangkan bangun tidur besok mata tak boleh buka. Nak masuk kelas mata tak boleh buka kan. Bayangkan yang tu. Jadi sebab apa doktor ni unjulkan cadangan tu? Sebab hanya orang yang kehilangan, dia akan rasa benda tu nikmat. Kan? Contohnya macam selalu kita dengar kan. Orang yang kematian ibu ayah. Kan? Bila dah hilang ibu ayah, barulah hari-hari kita ingat ibu ayah. Sedangkan waktu ada tu kadang-kadang kita tak ingat pun. Kita anggap benda tu macam biasa. Serupa juga macam kita dengan nikmat Tuhan. Tangan, kaki, mata, hidung. Kita rasa benda tu ada kat kita, adalah. Tak pernah kita nampak benda tu satu nikmat. Yang kedua, tips dia yang kedua ialah dengan fikirkan apa musibah yang kita terlepas. Yang Allah lepaskan kita daripada musibah tu. Kan? So, sebenarnya kalau macam kita hari-hari, kita dapat bangun tidur, tiba-tiba balik tu kita dah boleh, malam tu kita boleh baring balik, tu pun berapa banyak dah ada musibah yang kita terlepas. Tapi kita rasa macam, hari ni aku mengantuklah balik tidur. Tak pernah kita rasa macam, alhamdulillah, banyak musibah yang Allah dah lepaskan aku daripada rasa musibah tu. Kalau nak boleh jadi, bermacam benda boleh jadi kan. Keluar-keluar langkah, kita boleh tersadung meja, itu paling kecil tu. Lepas tu ketiga, tips dia yang ketiga ialah musibah. Nombor 3. Maksudnya? Pandanglah nikmat dengan secara detail. Tengok betul-betul. So macam tadi, surah apa tadi tak ingatlah, yang jika nak dihitungkan nikmat, maka tak, wa in ta'uddu. Saya tak ingatlah. Apa dia? Wa in ta'uddu? Nikmat Allah la tahsuha. So jika kita nak
hitungkan nikmat Allah satu-satu, satu je Tuhan sebut, maka tak terhitung. Satu. Sebab apa? Dalam satu tu kalau kita jadi pelajar tadabbur kan, bila tadabbur ni maknanya tukar otak cara kita berfikir kan. Kita persoal, kenapa satu? Sebab dalam setiap satu tu ada banyak lagi cabang belakang dia. Kalau kita tengok jari, belakang jari tu apa? Mata, belakang mata tu apa lagi nikmat-nikmat dia. Ini juga saya suka nak tambah. Semalam saya ada tengok satu ceramah tu, disebut pasal surah Duha ayat 11. Ada lupa dah tadi apa. Maka sebutlah nikmat Tuhan berkali-kali. Kan? Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddith. So Tuhan ajar supaya sebut satu-satu. So bila kita sebut dan kita perasan benda tu ada dan benda tu adalah nikmat. Kan? Dan yang keempat, tengok orang bawah. So macam tadi kita dengar tadi saudara Wais tadi kan? Wais tadi cakap siapa? Wais. So bila kita tengok orang bawah dan baru kita nampak kita ni lebih. Bila kita lebih, kita terima kasih lebih banyak. Tapi kalau kita tengok ke atas, kita sentiasa rasa kita ni kurang. So bila kita kurang ni, kita nak lagi. Padahal yang sedia ada, itu pun kita tak syukurkan. So saya rasa sampai situ je yang saya dapat kongsikan pasal mengingati nikmat-nikmat Allah, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Barakallahu Tak nak pulang pula. Jazakallah. Lulus Jadi siapa-siapa ada majlis nak jemput pentazkirah boleh jemput. Apa nama ustaz apa? Rizwan. Boleh okay. Nanti apa-apa kita jemput Ustaz Rizwan untuk bagi tazkirah. Okay. Ini bukan agak 3, bukan agak 2, agak 1. InsyaAllah. Barakallahu fiqh. Maknanya daripada tadabbur kita ni semua dapat belajar. Bukan pelajar saja. Ibu bapa pelajar tadabbur pun dapat belajar untuk bagi tazkirah, menyampaikan. Okey. Cukup insyaAllah. Yang lain akan datang. Yang belum tu kita akan pastikan akan datang, dia akan ke depan juga. Umar, Dennis, apa yang tak pernah? Fitri. Apa dah? Khalif. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه